Betul-betul sangat beruntung orang Malaysia mempunyai pengangkutan awam yang semaju. KL sekarang juga sedang menaikkan laluan daripada LRT sehinggalah MRT. Sekarang kamu boleh nampak sendiri public transportation system di Malaysia ni sudah semakin berkembang. Dan untuk video kali ini everyone, saya akan tunjukkan kepada kamu sistem pengangkutan Malaysia sehingga kini. So inilah dia everyone, muka baru di stesen Glen Mary. Seperti yang kamu boleh nampak sendiri, escalator yang lama tu sudah tiada lah. Jadi in the future, pengguna-pengguna train yang mahu tukar train dan mahu mengguna LRT 3 ni boleh ikut jejantas bridge yang ada di hadapan kita tu everyone. Jadi LRT 3 Malaysia laluan Shah Alam yang ini merupakan projek mega yang akan menghubungkan bandar utama sampai ke Johan Setia Klang. Dia punya jarak tu everyone dalam lebih kurang 37 km dan terdapat lebih kurang 20 stesen yang terbaru dan juga dijangka mampu bawa lebih kurang 200,000 penumpang setiap hari. Betul-betul menakjubkan. Di sini pun macam ada massive construction tengah berlaku lah everyone. Kalau kamu pernah lalu dekat kawasan Shah Alam, Subang atau Klang, mungkin kamu akan perasan ada tren baru sedang diuji. Dan saya boleh rasakan tren ini menggunakan teknologi moden dengan sistem komunikasi canggih yang akan menjadikan perjalanan tren terbaru ini lebih lancar dan selamat. Sementara itu everyone, projek paling besar yang sedang dirancang sekarang yaitu MRT 3 The Circle Line. Bagi saya everyone, MRT 3 ni akan melengkapkan rangkaian MRT di Kuala Lumpur yang mana ia mampu menghubungkan laluan MRT 1, MRT 2, LRT dan monorail Kuala Lumpur. Dan ini bermakna everyone, lepas siap nanti kita boleh pusing-pusing di seluruh kawasan tempat Kuala Lumpur dengan tren dan tanpa perlu tukar ke jalan raya lagi everyone. Sebab kalau kamu boleh nampak sendiri map stesen Circle Line MRT 3 tu akan ada lebih kurang 30 stesen yang terbaru, termasuklah kawasan utama seperti Mont Kiara, Pantai Dalam dan Setia Wangsa. Jadi sekarang ni kita berada di KL Central dan yang ini merupakan the biggest transportation hub yang terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur, yang mana kamu boleh gunakan train untuk ke KL International Airport. Selain pengangkutan awam, contohnya Basco KL, di sini pun kamu boleh gunakan perkhidmatan KTM kalau kamu mahu ke Batu Kes, Pulau Sebang. Dan tidak lama lagi rakyat Malaysia akan dapat menikmati pengangkutan LRT 3 Malaysia yang terbaru. Tapi buat masa sekarang untuk MRT 3 Circle Line ni kita tunggu dan lihat sahajalah. Yang sudah start proses pembinaan tu rasanya LRT Pulau Pinang lah.
Pendapat kamu macam mana everyone? Adakah KL Central ni perlu kena naik taraf atau macam mana? Jadi ini bermakna kalau MRT 3 Circle Line tu jadi disiapkan sepenuhnya dan berjalan lancar, sudah tentu Malaysia nanti akan ada version of Tokyo Yamanote Line atau London Circle Line, yang mana saya rasa dia merupakan a fully connected urban loop for future of Kuala Lumpur. Sementara sambil-sambil kita menunggu, projek besar tu masih dalam proses perbincangan dan dirancang untuk dibina. Rapid KL sekarang juga sedang menaik taraf laluan sedia ada. Seperti yang kamu boleh nampak sendiri, laluan yang tengah dorang upgrade adalah laluan Kelana Jaya Line lah. Kalau mengikut sumber daripada internet, mereka kini menggunakan sistem semboyan yang terbaru, Cell Track generasi 8. Kalau tidak silap, teknologi sama digunakan di bandar moden seperti London. Jadi bagi saya, naik taraf ni bukan sekadar software yang melibatkan sistem komunikasi masa nyata, keselamatan cyber yang lebih tinggi, dan kebolehpercayaan operasi tren. Pendek kata, tujuan utama dia untuk kurangkan gangguan, tambah keselamatan, dan pastikan tren tu tiba tepat pada masanya. Tetapi jangan risau everyone, Rapid KL ada sediakan bus juga percuma untuk kamu boleh naik dari jam 6 pagi sehinggalah 9 pagi. Di fasa yang kedua ni, stesen-stesen yang terlibat adalah daripada Gombak sehinggalah KLCC. Jadi bas dan van perantara percuma tu disediakan macam yang saya katakan tadi, 6 pagi sehinggalah 9 pagi. Jadi untuk maklumat lebih lanjut, kamu boleh lawat official page Rapid KL lah. Saya boleh rasakan masih ramai yang masih belum tahu sistem yang terbaru yang menarik di Kuala Lumpur ini, dan namanya yaitu Rapid On Demand DRT, yang ini merupakan salah satu konsep yang terbaru di Malaysia, di mana van kecil ini boleh beroperasi permintaan pengguna dan bukan mengikut jadual yang tetap. Dan kalau kamu tidak mahu menggunakan perkhidmatan train, Grab, e-hailing, kamu boleh gunakan perkhidmatan ini. Memang sangat-sangat mudah everyone. Jadi everyone, kalau kita tengok secara keseluruhan, Malaysia kini sedang menuju ke arah pengangkutan yang lebih pintar daripada train, bus, DRT, sehinggalah ke sistem tiket digital dan My Rapid Pulse everyone. Daripada apps ini, kamu boleh merancang perjalanan kamu dengan lebih pantas dan selesa. Kamu boleh track bus rapid secara live, dan kamu boleh cek railmap. Dan satu lagi yang paling best, kamu boleh cek kekerapan perkhidmatan train yang terdapat di ibu kota Malaysia. Tapi yang saya pelik, dia punya apps ni macam ada loading sikit lah. Sebelum ni everyone, ada pelancong pernah datang ke Kuala Lumpur dan mereka terkejut untuk melihat keadaan train station di Malaysia. Di sini kamu boleh nampak sendiri train station yang ada di KL ni bukan sahaja modern, cantik dan bersih,
well maintained everyone jika dibandingkan dengan train station yang terdapat di luar Malaysia. In the next few years, MRT 3 ni akan bakal dibina, dan tahun depan dijangka LRT 3 Malaysia laluan Shah Alam tu akan beroperasi. Tapi yang tu buat masa sekarang kita tunggu dan lihat sahaja. Sebab sekarang LRT 3 tu masih tengah trial run, manakala laluan Kelana Jaya Line ni selepas fasa 2 akan ada fasa yang ketiga, dan harap-harap semuanya berjalan dengan lancar lah. Di hadapan kita ni adalah train station Kuala Lumpur KTM yang lama, dan ini adalah LRT train laluan Kelana Jaya Line. Manakala yang ni pula everyone adalah Ampang Park Station. Daripada LRT line yang lama sehinggalah ke futuristic MRT tunnels dan juga smart DRT vans. Malaysia's transportation system ni tengah leveling up begitu laju everyone. Adakah ini baru permulaan everyone? Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya ini, biasanya saya selalu active travelling untuk melihat pembangunan-pembangunan yang ada di Malaysia. Mana-mana projek yang tengah berlangsung di sini ini, saya tidaklah terlibat secara langsung, sebab saya ni adalah seorang yang sangat minat dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Malaysia, terutamanya Kuala Lumpur. Jadi sebelum ni saya pernah ke area Ombak Mall dan Oxlade KLCC, dan sekarang ni saya tengah tunjukkan kepada kamu perkembangan terkini public transportation yang ada di Malaysia. Jadi sebelum ni warga-warga yang stay di Putrajaya, diorang kena naik bas atau kenderaan sendiri, and then kena guna KRL yang kos dia lebih tinggi jika dibandingkan dengan MRT yang paling latest di Malaysia ini, yaitu Putrajaya Line. Dengan adanya laluan ini memang sangat-sangat mudah untuk mereka travel kalau mahu melawat KLCC. Betul-betul cukup membanggakan. Jadi rakyat Malaysia mesti sangat bangga dengan perkembangan pembangunan yang terdapat di sini. Dari Merdeka 118, KL Tower, The Petronas Twin Towers, sehinggalah ke pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Jika dibandingkan dengan LRT 3 dan MRT 3 everyone, kamu rasa mana yang lebih membuat kamu terasa teruja everyone? Kamu boleh bayangkan sendiri kalau menggunakan LRT 3 Malaysia ni, travelling daripada Klang ke KLCC hanya mengambil masa kurang dari 1 jam. Jadi mana-mana kamu yang suka saya buat video macam ini lagi everyone, jangan lupa komen, like and share video ini. Betul-betul sangat beruntung orang Malaysia mempunyai pengangkutan awam yang semaju ini everyone. Sini tunnel, sini laluan attached dengan shopping mall.